yang kita perjuangkan, daripada junjung, daripada tarik, daripada macam-macam kita buat sehingga kita dapat ni. Akhirnya kita dihalau keluar oleh pendatang asing. Bangla. Siapa kita? Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Kadang-kadang kita tengok benda macam ini rasa macam pelik. Tapi inilah realiti yang berlaku depan mata kita sendiri. Dalam video ini, seorang makcik yang merupakan antara pengasas kepada warung makan Sahabat meluahkan perasaan dia. Bukan sekadar sedih tapi sakit hati. Dia sendiri cakap sakit hati, sakit mata, sakit otak. Sebab apa? Sebab selepas saya nanti warung yang mereka usahakan hampir 6 tahun terpaksa ditinggalkan. Warung makan Sahabat ini bukan restoran bisnes cari untung. Tempat ini diwujudkan oleh Yayasan Amal Malaysia sebagai pusat komuniti. Dari zaman COVID lagi mereka dah mula bantu orang bagi makan percuma kepada gelandangan, orang susah, orang yang terpinggir di sekitar Chowkit. Selain bagi makan, mereka juga buat solat berjemaah di situ, kelas mengaji, kelas untuk mualaf. Pendek kata, tempat ini bukan sekadar warung makan, tapi tempat orang cari bantuan, cari sokongan, cari harapan. Tapi sekarang warung itu kena keluar. Yang buat orang ramai naik darah sebab apa yang dimaklumkan dalam video itu, tekanan datang daripada komuniti Bangla yang mahu menaikkan sewaan dan mengawal premis tersebut. Makcik itu sendiri sebut mereka bayar sewa RM4,000 sebulan, bukan RM4. Sewa tak pernah culas. Semua kerja dibuat secara sukarela, tenaga sukarela. Makanan pun diberi percuma kepada orang yang memerlukan. Tapi tiba-tiba warung yang dah 6 tahun beroperasi itu kena keluar. Dan yang lebih buat orang terasa bila mereka cakap sekarang nak kena berurusan dengan pendatang asing untuk hal premis itu, bukan lagi dengan pemilik asal. Pendatang tu pula boleh letak macam-macam syarat dan demand sebab dia nak tempat tu. Di sinilah timbul persoalan yang ramai rakyat Malaysia sedang tanya sekarang. Macam mana boleh jadi sampai tahap macam ini? Macam mana sebuah komuniti yang bantu rakyat tempatan bagi makan percuma buat kerja kebajikan akhirnya terpaksa mengalah sebab tekanan pihak luar, terutamanya warga asing. Dan lebih penting lagi bila ayat makcik itu sendiri keluar. Siapa kita di sini dan siapa dia di sini? Ayat itu pendek tapi maksud dia berat. Sebab realitinya sekarang ada banyak kawasan bandar yang makin lama makin dikuasai oleh warga asing dari segi premis, perniagaan dan sewaan. Orang tempatan nak berniaga susah. Nak buat kerja kebajikan pun boleh kena tekanan. Dalam masa sama, ramai juga mula persoalkan di mana peranan penguatkuasaan. Sebab kalau perkara macam ini boleh berlaku sampai pusat komuniti yang dah 6 tahun beroperasi pun boleh terpaksa keluar. Itu bermakna ada sesuatu yang tak kena dalam sistem pengurusan premis dan kawalan kawasan. Isu macam ini bukan soal perkauman. Ini soal hak rakyat di tanah sendiri. Bila rakyat tempatan buat kerja kebajikan, bantu orang susah, bagi makan percuma, tapi akhirnya kena mengalah sebab tekanan pihak luar. Memang susah untuk orang ramai terima. Video ini bukan sekadar luahan emosi. Ia sebenarnya satu tamparan realiti kepada semua pihak. Kalau benda macam ini terus dibiarkan, lambat laun semakin banyak tempat premis dan ruang ekonomi akan jatuh ke tangan pihak lain. Dan akhirnya rakyat tempatan sendiri atau terpaksa mengalah di tanah sendiri. Perasaan hari ni, apa cerita? Hari ni perasaan sangat sakit. Stres ya. Bukan stres, bukan apa, sakit tau. Sakit hati, sakit Boleh jiwa, siapa sakit siapa mata. ni? Kenapa? Memikirkan sebab Tak. selepas raya kita Ah. terpaksa meninggalkan warung makan Sahabat ini. Allah. Premis ini yang kita perjuangkan, daripada junjung, daripada tarik, daripada macam-macam kita buat sehingga kita dapat ni. Akhirnya kita dihalau keluar oleh pendatang asing. Bangla. Siapa kita di sini dan siapa dia di sini? Kita warga negara Malaysia, kita buat kerja kebajikan, bantu kawan-kawan, gelandangan itu ini dengan memberi makan percuma. Sudah 6 tahun kita beroperasi di sini, bermula pada zaman COVID-19 dari itu. Cikgu, Wani, Ustaz MK Azman, semua Yayasan Amal Malaysia adalah tenaga menghidupkan warung makan Sahabat ni. Tiba-tiba kita dihalau keluar. Siapa halau? Warga asing. Warga asing. Kita tak kacau dia duduk sini cari rezeki, dah kaya-kaya, jutawan apa semua. Kita buat kerja percuma di sini. Kita guna tenaga percuma, beli makan percuma, sewa premis tak pernah mix. 1 bulan RM4,000, 4,000. Bukan RM4. Tiba-tiba kita akan keluar. Selepas raya ni, saya sangat sedih sebab saya lah yang memulakan. Okey, terima kasih. Walaupun saya tidak ada lagi di sini, saya just mata memandang, tapi saya terasa bahu yang memikul sangat berat. Sangat berat. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang prihatin terhadap isu warung makan Sahabat dan apa aja aktiviti komuniti di sekitar Chowkit. Okay. Warung makan Sahabat adalah pusat komuniti yang disilir oleh Yayasan Amal Malaysia. Okay. Dan
takbir urus oleh Yayasan Amal Wilayah lah, ya. Dan asas warung makan sahabat inilah untuk membantu. Ini bukan soal kita nak ada nilaian-nilaian komersial di situ. Kita buka warung makan sahabat terdapat di depan Hotel Sandi di lorong Coket 4 dekat Tiong 6 tu untuk membantu komuniti-komuniti setempat yang kita tahu banyak yang letih, lelah, hopelessness sebagainya, yang mungkin rasa macam situasi sebagainya. Kita bantu segi makanan, kita dah mula sediakan solat berjamaah di situ, kelas mengaji dan kelas mu'alaf juga kepada yang masuk Islam, dan benda ni dah berlaku hampir 5-6 tahun. Okay? Dan isunya ialah bila mana ada komuniti Bangla yang ingin menaikkan sewaan. Sekadar pengetahuan saya, pihak owner asal tu minta deal dengan si Bangla ni, dan Bangla ni boleh meletakkan apa saja peraturan ataupun demand berasaskan apa dia nak, sebab dia nak tempat tu, center tu dia nak. Mungkin itu pandangan peribadi saya. Jadi kita yang duduk kat situ bagi orang makan free, rasa macam ya Allah Tuhanku, kita orang Malaysia, kita orang Melayu, kita orang Islam, kita bagi makan orang percuma, bantu orang percuma yang tidak ada nilai komersial di sini. Kita dah hak lagi nak bincang dengan first owner. Kita deal dengan pendatang. Yang pendatang ini boleh meletakkan apa saja. Kita bayangkan tuan-tuan, apa yang akan berlaku tu. Warga asing desa kuasa